sejahtera kepada Puan Diana binti Jumadi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Hazim bin Syaidi dari kos ISMP Keseramaian Melayu dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Okay, next. Okay, hari ini saya akan menghujahkan tentang artikel jurnal yang bertajuk Menuju Pengurusan Kelestarian ISISA yang ditulis oleh Dayang Masleha, Muhammad Rahman dan Heidi Henry Busim yang diterbitkan pada tahun 2024 yang mengandungi 30 jilid. Okay, secara ringkasnya, kajian ini membincangkan tentang pengurusan ISISA atau sisa teknologi. Sisa teknologi ini membawa masuk barangan yang sudah tamat tarikh luput ataupun rosak. Sisa ini di Malaysia ini semakin meningkat dari saban hari kerana penggunaan peralatan elektronik seperti televisyen, telefon pintar, peti dan sebagainya barangan elektronik yang lain semakin meluas. Pengurusan yang tidak sistematik juga boleh menjejaskan alam sekitar dan kesihatan manusia. Okay, next. Ini merupakan objektif kajian yang terdapat dalam artikel jurnal ini. Terdapat dua objektif kajian. Antaranya ialah mengenal pasti isu pengurusan ISISA di Malaysia, dan yang kedua ialah mencadangkan langkah untuk mewujudkan pengurusan ISISA ini secara lebih lestari. Okay, next. Terdapat permasalahan utama kajian ini, antaranya ialah peningkatan kuantiti ISISA dari semasa ke semasa. Peningkatan ini berlaku disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin moden dalam generasi pada masa kini. Yang seterusnya permasalahannya ialah kesedaran masyarakat terhadap pengurusan ISISA ini masih rendah. Masyarakat pada masa kini sewenang-wenangnya membuang sampah ISISA ini bersama dengan sisa domestik yang lain. Okay, jadi yang ketiga ialah infrastruktur pengumpulan dan kita semula masih tidak mencukupi. Pengumpulan yang tidak sistematik ini telah mendorong kepada pelbagai penyakit dan kesihatan manusia. Okay, metodologi kajian pula ialah kajian ini menggunakan kaedah ulasan kepustakaan yang dengan menganalisis buku, artikel jurnal, laporan kerajaan dan sumber ilmiah sebanyak 63 rujukan. Okay, next. Okay, ini merupakan dapatan kajian. Kajian ini mendapati bahawa peningkatan ISISA ini menjadi cabaran utama di kalangan rakyat Malaysia pada masa kini. Yang seterusnya ialah kekurangan peraturan infrastruktur dan kesan masyarakat yang menjejaskan pengurusan ISISA. Okay, pengurusan ISISA juga perlu diperkukuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih lestari. Okay, secara kesimpulannya, ISISA merupakan isu alam yang semakin menjadi-jadi di kalangan rakyat Malaysia. Jadi pelbagai pihak harus mengambil tindakan, contohnya dari pihak kerajaan ataupun pihak swasta, NGO perlu menerapkan pelbagai cara untuk menangani perkara ini. Jadi melalui pendidikan, penguasaan undang-undang dan kemudahan pengumpulan ISISA bagi mewujudkan negara Malaysia yang mampan. Okay, next. Okay, untuk sesi soal jawab. Apakah kesan-kesan? Apakah kebaikan sisa-sisa ini terhadap ISISA yang dimana sahaja? Kesan ISISA ini kepada masyarakat ialah lebih kepada kesan negatif kerana barang ISISA ini merupakan barang sampah elektronik, di mana sampah elektronik ini mengandungi
bahan kimia yang mengandungi merkuri, palen dan bahan kimia yang lain. Jadi kesan insisat ini boleh mendatangkan pelbagai penyakit termasuk kesihatan manusia. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.